Hajiwan muda pemimpin disegani. Rumahnya indah melambang peribadi. Ukiran kayu penuh berseni. Warisan kekal takkan terhenti. Pelopor seni ukiran dipuji. Karya agung menjulang tinggi. Rumah bujang berserambi warisan abadi. Melambang tradisi zuriat sejati. Rumah Hajiwan Muda bin Haji Wan Hassan yang terletak di Kampung Tanjung, Kuala Terengganu merupakan sebuah rumah tradisional Terengganu jenis bujang berselasa dan dianggarkan berusia lebih daripada 200 tahun. Rumah ini digelar rumah bujang berselasa kerana tiada ruang rumah dapur. Rumah ini mempunyai reka bentuk yang unik, tanpa bilik dengan sebuah serambi yang luas dikenali sebagai selasa, digunakan untuk berbagai aktiviti keluarga dan tetamu. Dinding bilik atau pemisah dibina selepas pemilik rumah telah berumah tangga. Haji Wan Muda adalah seorang juragan kapal dan pakar seni ukiran pembuat tembaga. Rumah ini seperti rumah-rumah tradisional Melayu lain di Terengganu, dibina menggunakan kayu cengal yang sangat tahan lasak. Keunikan rumah ini bukan sahaja pada seni bina yang indah, tetapi juga ketahanan jenis kayu, tiang dan dinding yang teguh dan berfungsi dalam menghadapi keadaan cuaca ribut serta musim tengkujuh. Tangga curam bagai puncak, tinggi menjulang sukar digapai. Rumah terlindung dari serang hendak, isi terpelihara, aman dan damai. Di Terengganu nan indah bersahaja, rumah bujang megah berdiri. Serambi luas tempat bertakhta. Tetamu beristirahat berbudi seri. Di serambi rumah lembut berbisik. Seni terukir bagaikan kasih. Setiap sudut penuh berbatik. Rumah bujang cinta terpilih. Serambi merupakan ruang terbuka yang terletak di bahagian hadapan rumah. Fungsinya adalah untuk menerima tetamu dan juga sebagai tempat keluarga berehat. Selasar juga menjadi ruang peralihan antara bahagian luar dan dalam rumah, melambangkan keterbukaan pemilik rumah dalam menyambut tetamu. Rumah ibu tempat bernaung, penuh adat santun berpayung. Setiap sudut rahsia terhimpun, jiwa bersatu tiada bersabung. Ruang utama di rumah ini digunakan untuk aktiviti harian seperti perbincangan keluarga, upacara dan majlis-majlis kecil. Rumah ibu merupakan kawasan tertutup dan lebih peribadi. Ia juga digunakan sebagai tempat tidur ahli keluarga atau tetamu jika diperlukan. Pintu berukir corak berbunga, cengal tebal, selak terikat. Keselamatan terjaga di waktu kala, terpaku mata bila melihat. Pintu rumah Terengganu biasanya diperbuat daripada kayu cengal yang tebal. Pintu ini diukir dengan corak tradisional yang mencerminkan seni pertukangan Melayu. Reka bentuk pintu seringkali mempunyai selak kayu yang kukuh untuk keutamaan keselamatan. Dinding kayu bertindih rapi, menangkis badai melawan waktu. Ukiran halus memikat hati, lambang bangsawan warisan mutu. Dinding rumah dibuat daripada papan kayu yang disusun secara bertindih. Teknik ini memastikan dinding tahan terhadap angin dan hujan serta memberikan kestabilan pada struktur rumah. Selain berfungsi sebagai pelindung, dinding juga menjadi lambang status sosial dengan rumah yang lebih berhias sering dimiliki oleh golongan bangsawan atau orang kaya. Tiang rumah tinggi menjulang, cengal tegar menyusun lantai. Tanggam kemas bersatu serasi, tanda kemahiran tukang terbilang. Tiang-tiang rumah tradisional Terengganu diperbuat daripada kayu keras seperti cengal yang sangat tahan lasak. Rumah-rumah ini biasanya dibina di atas tiang yang tinggi antara 6 hingga 12 kaki untuk melindungi daripada banjir dan memastikan pengaliran udara yang baik di bawah rumah. Selain itu,
Ketinggian tiang juga berfungsi untuk menahan musuh dan haiwan liar. Tiang utama atau tiang seri selalunya menjadi tonggak yang menanggung beban utama rumah. Tiang-tiang ini diukir dan dipasang tanpa paku menggunakan teknik tanggam yang mencerminkan kepakaran tukang Melayu lama dalam seni pertukangan. Tiang juga melambangkan status pemilik rumah, di mana rumah yang lebih besar dan lebih tinggi menunjukkan kemakmuran dan kedudukan sosial yang tinggi. Tanpa paku, kayu bertaut. Tanggam cantum rapat diseri. Rumah megah berdiri sendiri. Seni pertukangan Melayu tak lupus. Seni tanggam merupakan teknik sambungan kayu tanpa penggunaan paku yang menjadi kebanggaan tukang kayu Melayu. Teknik ini menggunakan kemahiran tinggi dalam menyusun dan menyambung bahagian kayu untuk membentuk struktur yang kuat dan tahan lama. Setiap bahagian rumah termasuk tiang, gelegar atau rasuk dan kasau atau kuda-kuda disambungkan dengan teknik tanggam yang kemas. Sistem tanggam yang canggih ini turut membolehkan rumah dipasang atau dibuka semula tanpa merosakkan kayu, sesuai dengan keperluan untuk memindahkan rumah pada zaman dahulu. Tingkap rumah Terengganu biasanya kecil dan disusun secara barisan, membolehkan pengudaraan yang baik sambil melindungi dari panas terik. Tingkap ini juga diukir dengan panel ventilasi kayu yang berfungsi untuk pengaliran udara dan juga sebagai hiasan. Ukiran pada tingkap berbentuk perforasi sering ditemukan di rumah-rumah ini, menambahkan keindahan pada struktur keseluruhan. Bunga Tanjung menghias pintu. Setiap ukiran ada kisahnya. Rumah ini tempat berteduh. Lambang warisan tradisi berharga. Ukiran yang terdapat pada rumah Wan Muda bin Haji Wan Hassan merupakan hasil seni pertukangan Melayu yang sangat halus dan penuh makna. Rumah tradisional Terengganu ini biasanya dihiasi dengan pelbagai jenis ukiran yang bukan sahaja berfungsi sebagai elemen estetika tetapi juga membawa simbolik dan makna tersendiri seperti ukiran yang bermotifkan alam semula jadi dan geometri. Teba layar tinggi melayang, angin lembut menyusup rapi. Atap berkilat menahan bayang, rumah megah tak lapuk di hari. Singgora tersusun di atas tinggi, bumbung melindung dari matahari. Setiap atap ukiran seni, lambang tradisi tak pernah mati. Struktur atap rumah Terengganu menggunakan sistem bumbung perabung 5. Elemen teba layar yang terletak di bahagian atas dinding juga memberikan ventilasi yang baik dan mengurangkan tekanan angin pada bumbung ketika ribut. Atap singgora dipasang pada bumbung rumah ini untuk menaikkan lagi seri dan keindahan rumah Haji Wan Muda bin Wan Hassan. Rumah Wan Muda teguh berdiri di pinggir desa penuh seri. Warisan Melayu terus bersemi, kenangan lama kekal abadi. Warisan ini lambang terbilang, rumah tersergam di ufuk sana. Nama Wan Muda dikenang orang, hati berbisik, penuh berbangga. Teba layar menghias pandangan, atap singgora berkilau indah. Rumah Melayu lambang kehebatan, menjadi kemegahan seni bina terindah.